Assalamualaikum. So first time review Tuscany. Jarang bawa ni. Alhamdulillah, motor ni pun dekat setahun dah aku pakai. Tapi so far tak ada problem lah. Ini dia Tuscany. Tu champion ni. Memang champion. Alright, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita layan skuter pula. Ni dia Tuscany 150. Yang ni aku dah pakai setahun. Alhamdulillah, tak ada masalah. Yang ni brand apa, SYM. Jadi motor ni memang sesuai lah kalau you all nak beli untuk guna harian. Minyak pun jimat. Lepas tu senang lah nak bawa lah. Utamanya untuk orang rumah lah, kalau nak pakai pergi kerja ke apa ke. Yang ni memang padu. So kita kejap lagi kita nak tunjuk berapa maximum speed dia boleh pergi. Okey, motor ni aku beli tahun lepas bulan puasa. Aku ingat lagi, kawan-kawan memang racun so beli tu. So kita pun beli dia. Harga dia on the road waktu tu 8,800. Aku beli dekat Setapak. Aku pun tak sure lagi harga sekarang berapa yang ni. Tapi ini memang cakap apa, memang seronok lah. Memang santai. Lepas tu ringan-buringan. Aku ulang alik ke office. Daripada rumah aku ke office lebih kurang jarak dia 25 km. Dekat je pun kan. Ni. Alright, kita cuba lagi untuk mencari misi 120. Kita tunduk sikit. InsyaAllah boleh. Cuba. Bismillah. Harap boleh kan. Sebab ramai yang tahu, ramai yang nak tanya, bang 150 tu boleh pergi ke? 150cc berapa dia punya cut off? Okey, kita cubalah. Kita cuba kejar motor depan tu, boleh tak? Kita layan. Baru 104. Tapi highway ni menaik. Kalau dia menurun, insyaAllah boleh dapat 120. Alhamdulillah, cuaca cantik hari ni. Ini kita dah pulas habis ni. Kita cuba nak kejar apa tu, Waisuku depan tu. Boleh tak boleh kita kejar Waisuku di hadapan. Ingat-ingat Tuscany ni tak boleh nak kejar ke? Lagi kita ligan lagi. Tunduk udang sikit. Pun tak dapat juga, geng. Abang tu tahu kita nak kejar dia. 115 saja 115 kita dah pulas habis ni. 116. Okey, dia naik 116. Oi, bahaya lah lori ni. Aduh, lori ni bang, relax bang. Aduh. Bahaya bang. Motor dah dekat dengan abang tu. Abang nak bagi signal. Abang tu nak pancung kanan. Okey geng, boleh dapat 116 je geng. 116 saja. So insyaAllah aku pun nak cari skuter yang yang lebih better lagi lah untuk aku pakai daily ride. Yang ni aku pun simpan je lah untuk nak pergi kedai ke apa ke kan. Tapi aku tengah survey lagi sama ada aku nak beli Zone Test, S-Max ataupun Honda ADV. Itu yang 300cc. Untuk X-ADV tu aku pun dalam perancangan jugalah, tengok macam mana, sama ada aku nak ambil X-ADV ke. Harga pun dah dekat-dekat dengan GSA baru tu. Aku tak pasti juga harga GSA baru dekat Malaysia ni berapa.
Aku dengar dalam 160 ke 180. Kita tengok nantilah. Kalau harga tu macam keras sangat, better aku ambil XADV lah kot. Sebab sebelum ni aku ada GS 1250 triple black, tapi yang tu aku dah let go. Aku tunggu GSA yang baru. GSA yang barulah. Kalau harga dia berpatutan, aku akan ambil lah. Tapi kalau terlampau mahal sangat, aku guna ni je lah, XADV. Tapi tak pasti lagi nak ambil V3 ataupun V2. Traffic light tu apa tu SYM juga kan, motor SY motor tu 250. Skuter pun banyak sekarang, skuter daripada China, semua yang canggih-canggih. So far yang ni aku dah pakai dekat 1494 km. Alhamdulillah, terbaik bagi aku. Sangat padu, puas hati. Aku nak pergi kedai pun senang, nak parking pun senang, tak ada masalah. Bentuk pun nampak klasik. Minyak dia pun full tank aku isi dalam RM5. Kalau aku pakai hijau, full tank dalam RM11. Itulah, tak ada beza jugalah hijau dengan kuning tu. Bagi aku sama je. Okey, kita tunggu jap lampu hijau Jom kita luncur dekat dash. Ya. Ni Tuscany 150. Walaupun 150 dia tak sampai lah geng. Dia cut off juga, paling pun 120 je. Aku pernah pernah tekan lah. Alhamdulillah, cuaca pula. Cuaca pun elok hari ni. Kalau tak, petang memang hujan. Tapi tak tahu lah lepas maghrib nanti hujan tak hujan. Okey, kita cuba lagi untuk dapatkan 120. Boleh tak boleh Tuscany ni? Kita cuba tunduk udang dulu. Bismillah. Alright. Kita kejar, insya-Allah boleh. Pergi lagi. Dia bawa geng 107. Dapat ke tak? Ini jalan tegak ni. Tak dapat lah geng. Memang macam ni lah geng. 107 je lah boleh pergi. Tak apalah. So far tak kisah pun. Motor ni bukan memang untuk kita nak speed. Cuba kita nak santai-santai je untuk dalam town. Daripada satu tempat nak ke satu tempat, aku recommend sangat lah. Untuk badan yang macam aku ni, tinggi 171, lepas tu berat badan 98 kg, kira okey lah. Kalau you all bawa 2 orang partner, untuk jarak yang dekat tu sesuai lah. Kalau jarak jauh, pisang geng, memang pisang. Memang tak sesuai lah. Tak bergerak geng, 106 je. Kita dah sampai dekat gym ni. Tengok siapa yang ada. Sini kalau weekend ramai lah kan, lepak pergi kat uptown ni, uptown Kota Damansara. Ya, ni dia. Ni dia. Tapi dah tak ramai dah macam dulu. Okey, ni bahagian belakang dia. Kalau you nak tahu, nak nampak Tuscany dia macam ni. Dari tepi dia macam ni. Okey, untuk ruangan seat dia memang besar. Aku tak ingat berapa ruangan seat dia ni. Kejap. Dia kena ada alarm ni. Kunci dia macam ni. Okey, dalam dia macam ni, boleh muat satu apa ni, sebiji helmet lah, full face. Itu saja. Tuscany minyak dia dekat sini. You all guna yang ni untuk buka dia punya tank ni dekat sini saja. So far motor ni memang puas hati. Harga pun jimat, 8,800. You all boleh dapat Tuscany ala-ala Vespa. Alright, jangan lupa tunggu video yang akan datang. You all follow, subscribe dan share video ni supaya you all
support kita lah. Next time banyak lagi video-video yang aku akan buat. Alright, bye bye. Assalamualaikum.